Hah? Nampak aku terkejut lah. Mak ai. Begak. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita macam dah lama tak react dekat video-video seram di TikTok. So hari ni kita nak tengok lah. Aku jumpa ada satu video ni di mana ada satu nurse ni, dia dekat bilik mana. Dia tengah macam settle-settlekan dokumen dekat dalam tu. Lepas tu ada macam satu jenazah tau. Dia jenazah ke? Macam tu lah. Dia dekat dalam peti tu tapi dia belum masukkan. Tapi guys, yang seramnya, tiba-tiba kaki jenazah tu bergerak sendiri. Memang scary lah. Aku tak boleh bayangkan kalau benda tu betul-betul terjadi depan mataku. So jom kita tengok sama-sama video itu dan beberapa video seram di TikTok. Dia meraih sebanyak 39 million views ya. Tengok ni. Musuh tengah buat kerja. Kaki gerak pula. Dia dah pergilah kan. Sebab dia dah kat dalam, orang kata apa tu, dah dibersihkan, tinggal nak tolak je masuk dalam peti tu. Tapi kaki dia bergerak weh. Tapi nurse tu macam relax je weh. Mungkin dia ngantuk lah aku rasa. Nak tengok ada lagi satu. Sama juga tapi nurse yang lain. Kita tengok. Benda tu bergerak weh. Makin keluar. Tengok sekali lagi. Siapa yang tolak? Siapa yang tolak benda tu? Macam tu je. Dia macam tak ada explanation, tak ada apa, macam tu je weh. Lepas tu aku jumpa ada lagi beberapa video di mana dikatakan selepas dia meningkoi, dia boleh bangun balik weh. Macam kita dah selalu sangat dengar pasal kes-kes macam ni kan. Tapi sebenarnya banyak je tau yang kita tak explore kat dunia ni. Sebenarnya banyak lagi korang tengok ni. Wild story out of Thailand. A 65-year-old woman shocking the staff at a Buddhist temple when she started moving inside her coffin after being brought in to be cremated. Her brother apparently took her there a few days after she got sick and appeared to stop breathing. Officials say they were discussing a death certificate when they heard knocking from inside the coffin. Wild story out of Thailand. Dia ketuk keranda weh. Padahal dah masukkan, dah tinggal nak kuburkan je. 65-year-old woman shocking the staff at a Buddhist temple when she started moving inside her coffin after being brought in to be cremated. Her brother apparently took her there a few days after she got sick and appeared to stop breathing. Officials say they were discussing a death certificate when they heard knocking from inside the coffin. Wild story out of Thailand. Aku nak bagi satu info tambahan lah. Sebenarnya kan, korang tahu kan, mak aku dah pergi, dah meninggal kan. Tapi kan, aku selalu mimpi yang mak aku sebenarnya hidup je lagi. Aku tak tahu lah. Sebenarnya benda-benda macam ni, dia macam, kalau orang lain takut lah kan. Tapi kalau keluarga sendiri, dia macam bersyukur bersyukur orang tu hidup lagi. Faham tak? Macam diberi kesempatan untuk jumpa lagi. Ya Allah, aku setiap kali mimpi kalau mak aku masih lagi hidup, aku macam bersyukur. Aku memang nak jumpa mak aku sangat-sangat. Faham tak? Okay, tapi bagi orang lain macam seram lah kan. Okay ni. Okay, seterusnya ni dekat Indonesia tak silap aku. Ini aku tak tahu aku pernah tengok ke tak. Tapi kita tengok lah Dia bangun balik ke? Ini macam tak menipu Dia bangun balik dah weh. Serius. Dia macam diberi kesempatan lagi untuk buat amal kebajikan. Ui, dia memang betul-betul bangun doh yang ni. Okay, so kita stop dengan mayat-mayat semua tu. Kita nak tengok beberapa video yang seram pula ya dekat TikTok. Dan ini aku rasa memang beberapa video yang agak-agak scary lah dekat TikTok ni. Okay, contohnya ni.
Dia video call kawan dia sebab dia takut. Dia jalan dekat tempat gelap. Aku tahu masih kayak ada yang ngikutin gue. Gak tau. Gue udah biasa. Kau tengok. Ya, lari ya. Lari. Sumpah lari. Sumpah. Lari. Ya, lari ya. Itu kan, kalau aku kan, aku sebenarnya tak takut. Bukanlah tak takut, aku takut. Tapi lagi takut manusia yang pura-pura jadi hantu yang memang jahat. Faham tak? Daripada benda-benda tu yang betul-betul. Dah malam-malam kau jalan kat tempat gelap pula kan. Memang scary ya weh. Terusnya video ni 3 video seram hospital. Macam pernah tengok lah yang ni. Dia berleka-leka dalam hospital tu Okey, seterusnya kita nak tengok yang ni. Ni apa? Video terakhir seorang anak sebelum meninggal dunia dengan leher muka membiru. Ada yang menggigit. Mana? Sekejap, sumpah aku tak nampak. Sumpah aku tak nampak weh. Tolong aku weh kalau... Sekejap. Mana? Terusnya, yang ni scary, serius. Okay. So I'm just sitting here watching Scooby-Doo. You know, it has been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over here, right? Okay, tak ada apa. But look. Kau tengok reflection dia. What the fuck is that? Like, this is me. Okay. Tapi kan, kalau kita tengok betul-betul tengok betul-betul The satellite went out because of the storms. Bunyi. So it wasn't working on the TV anyways. Dia cakap ada reflection padahal tak ada benda pun. And like, ya doh. Kejap. Tadi mula aku tengok dia macam belakang kaunter. Tapi ni betul-betul dekat kaunter, faham tak? Kau tengok dia punya distance bahasa Melayu apa? Dia lah. Dia punya jarak tu kan macam betul dekat depan kaunter. Tapi tak ada siapa. Wih, scary doh. Tak ada. Scary-nya. Serius ni scary doh. Like I turn. Dekat belakang. Wih, bunyi membisik doh. Tak ada. Oh my god. Menakutkan kan dalam kat hospital tu. Serius. Apa benda tu sebenarnya? Okay, takut. Okay, yang tu sumpah scary. And then aku rasa video seterusnya ni ada bunyi tengah cari kereta parking kat mana, keluarkan handphone. Ada bunyi mengilai tu. Aku tak boleh lah sebab aku ingat cerita kawan aku. Scary tu. Aku tak boleh lah dengan mengilai ni. Ni apa? Ini macam granny doh. Apa tu? Dia macam berjalan lepas tu tak bergerak. Hai. Dia macam bergerak dekat satu tempat je. Okay, ni last away. Ni last. Okay. Aku tak tahu ni apa. Diorang kata video ni seram. Okay, kita tengok. Scary. Okay.
before, this doorknob would turn a little bit. Aku pun tak tahu konteks apa pasal apa ni. Okay, dia dengar ada sound apa. Kejut lah, jangan macam tu. Kenapa ada orang ketuk ke? Oh, ni belah sana. Okey, faham. Ada orang tarik dia punya handphone. Weh, scary. Weh. Benda tu tarik handphone dia, weh. Oh my. Lepas tu, wait for it. Okay. Benda tu pun pandai main handphone, weh. Bapak aku terkejut lah. Macam tu je. Siut lah. Okay dah. Tu je, weh. Malam-malam aku tak boleh, weh. Aku rasa gaul-gaul sebab takut sangat. Okay guys, so aku rasa tu sajalah untuk video kita hari ni. Cukup dah kot tengok video-video seram kat TikTok. Pukul 12.30. Okay, aku tengok. Okay lah, so aku rasa saja. Kalau korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe. Tu saja. Bye.